tidak diizinkan untuk menghentam kerajaan sebab kita duduk di dalam satu puak, iaitu di Tanah Malaya. Puak kita berbangsa berbilang bangsa, iaitu kita ada puak berbangsa India, kita ada puak berbangsa Cina, kita ada puak berbangsa lain juga. Melayu juga kita ada banyak puak, iaitu puak kita ada setengahnya berbangsa Melayu, ada setengahnya berbangsa atas nama sahaja. Jadi dalam satu negara yang kita duduk ini, tanah Malaysia ni penuh dengan rahmat, penuh dengan macam-macam kehidupan yang kita kena terima hakikatnya. Sebagai kita rakyat biasa, rakyat yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagai pemerintah, kita tidak boleh suka-suka menghina kerajaan kita. Kita tidak boleh suka-suka mencaci kerajaan kita. Okey, untuk Sri Kandi, ini hal politik, jangan masuk campur sangat.